Asap pisau lah, asap parang. Bang kontak lah. Macam man. Dia kena tajam sikit lah kan. Masih daun dengan madu. Sambung lama. Nak cari daun sikit. Nak buat tempat alas lauk lah. Alas ala makan pinggan lah, pinggan. Ni macam boleh ni. Okay. Macam ini tu. Ini tu. Ni boleh. Amat lambah. Bersih dah. Cukup lah. Okay, nanti kita basuh. Ini menunjukkan hutan yang kita pergi ni sebenarnya adalah tempat yang sihat tapi dia mengalir ke tempat yang tidak sihat sebenarnya. Adakah dia cuba membunuh diri? Saya pun tidak pasti. Oi, Bek. Yo, Bek. Bukan sekejap lah. Kalau aku tak exercise. Punten, Mamang. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan sempat subrek. Oke. Bye, have a great time. Hasil daripada kerja sama Angah nampaknya ia telah berjaya membuat kolam. Bek. Bawa ni, Bek. Kita dulang tak bawa geng. Kita lupa. Jadi kita pakai yang alami lah. Okay. Sekat dalam. Pakai apa yang ada, Bek. Yes. Jakar guys, jakar. Jakar. Kita mulakan dengan jakar. Jagung bakar. Okey. Jadi singkatannya adalah jakar. Okey. Alhamdulillah. Cukup ni, bawang. Untuk sambal. Bawang putih. Ada tak? Berapa? Tak ada bawang putih. Ada. Capi. Belum Capi. 10. Jakar. Apa jakar, Pak? Jagung bakar. Jakar. Jangan fikir bukan ya. Jagung jakar ya. Buat apa? Sebenarnya kita sedang menikmati alam ni. Macam tu lah cara dia menikmati. Jan. Pak. Kita buat kantor-kantor leher. Kita nak hutan ni. Buat alau ni lah. Takut vampire. Sabar bawa. Aku ingat tipu orang. Kita nak ngakal sama budak-budak ni. Aku jumpa durian. Tengok apa dia ni. Weh, geng. Weh. Aku jumpa durian tu. Aku jumpa durian. Ya tu. Sini lah. Nak tengok durian tak? Aku jumpa tu. Korang tak nak ikut ke? Aduh. Ya, aku ambil durian je.
Shit, budak-budak ni. Mak meletup lah pula. Meletup lagi. Naik buah durian. Nak ke durian nak? Aku jumpa durian ni. Oh. Api kan. Aku jumpa dua. Ya apa? Tapi dah pecah lagi. Aduh, meletup ni. Aduh. Kecik daun. Okey. Okey. Daun. Nak buat alas. Alas tempat makan. Sebab kekurangan dan terlupa bawa barang. Kita gunakan bahan-bahan alam. Bek, tengok sana bek. Mana? Kenapa? Ada tandas lama yang dah tak digunakan. Maknanya guys, ada ke? dulu tempat ni dia diguna pakai ataupun diubah suai ataupun dibina untuk merangkumi seluruh hutan yang ada kat sini. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab bayangkan ini dalam ni, kita masuk ni dalam tapi ada tandas kat situ. Faham? Maknanya dulu tempat ni memang mungkin aktif tempat ni dulu. Cuma sekarang kawasan dalam ni dah tak ramai orang masuk. Dan orang-orang yang macam kita selalu masuk sini. So macam kita yang selalu tahu kat mana spot-spot lah. Macam tu. So macam tu lah. Okey. Baik. Satu-satu lah. Pakai daun, potong satu. Sebab dulang tak ada. Angah. Hidup. Baru betul. Baru betul. Keren. Sebab tu dah jam. Boleh cabut patut sensor yang lain tu. Kalau ada pahat. Mana biatang. Lepas tu kau tangkap bilitan. Cari dah biatang. Satu dulu. Satu dulu kena lipat ni. Lipat aku dah tak lupa lah. Bentuk macam ni. Boleh repair lah. Boleh? Chemical reaction ni. Dia panggil apa? Chemical reaction. Sikit je guys, settle ni. Kita masak sambal. Kalau aku ada kereta 60-an boleh aku dengar lagu macam ni. Untuk bulu. Okey, kita tumis bawang dan bawang putih dulu. Dia lama sikit. Cili pak. Pak cili pak. Mana? Bayi macam apa? Yo, sama. Dapat. Masak tak mau naik api je. Biar dulu. Naik tu. Bonci tak dengan kau jadi. Ngah, bangun lu ngah. Punca asap kan. Bonci dia.
Ui. kan? 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 Lagi sikit. Okey, ngam. Okey. Okey, last. Terbentang. Baik ni. Sedap tak? Baiklah, Pek. Mantap kali, Pek. Ni pun Pek dah bakar. Okey. Bawang, kita tunggu dia kuning-kuning sikit lagi, guys. Lepas tu kita masukkan cili yang telah dikisar. Okey. Bila dah masukkan cili yang dikisar, kita akan masak cili tu dulu dalam paling-paling 3 minit lah, untuk bagi betul-betul cili tu masak. Baru kita tambahkan garam dan serbuk perasa. Ke kolam saya buat tadi, guys. Tapi sekejap lagi, tak apa, saya masak ni. Dah naik bau belum, Bidin? Dah naik bau belum bawang ni? Ha? Saya tak nampak bau ah. Belum lagi. Sikit. Sikit lagi, sikit. Oh, bau sampai bau kat saya. Apek, awak kacau Apek boleh? Awak kacau-kacau dulu, pastikan jangan melekat ya. Jaga. Jangan ni sangat, sebab tungku kita ni semua dah paras-paras tungku-tungku kita. Jaruk. Pengalaman ni buat dulu ke? Dia kacau. Okey, nampaknya semilang masak sambal dah siap. Okey. Syadu mat. Okey. Akhirnya setelah beberapa jam kita bertukar lumus dan akhirnya berjaya. Sekejap lagi kita akan melakukan santapan beramai-ramai. Stay tune, guys. Menu kita untuk video kali ni. Okay, so far so good lah. Okay, tapi nasi kali ni hangus sebab tak sempat kita terleka dengan main air. Ini kita orang tak ada dulang, so kita tak dapat nak makan dalam dulang sama-sama macam video sebelum ni. So kita orang makan seorang satu lah. Ni apak punya pinggan. Tengok guys, apak punya pinggan.
Apa punya pinggan? Raga guys. Dah pak. Apa? Tekan macam tu ke? Ya macam ni. Dah ni. Dah ni. Dah ni. Oh mana boleh mau isu ni. Ha? Aku ni. Dia juga. Salah. Okey. Nak makan bit biasa sama. Tak apa, aku nampak dah yang special sikit. Tak salah. Yang ni biar ada sama. Biar tak ralat kan. Ini kalau makan pakai Kan dia sobok kita palat. pinggan. Alat. Boleh 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 sila. Confirm Hantar. Lagi tak? Lagi. Lagi. Macam dah kena lapik lah. Sorry. Tak, bidin. Ambil tu bidin. Oh, lagi. Oh, okey. Oh, ini. Ya, oh. Last. Lagi. Dan. Bidin. Boleh bidin. Korek bidin. Korek. Mak. Apa? Lagi Pak. Okay, makan dulu guys. Nah, tak cukup tambah guys, Jangan risau lauk banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok air tangan Chef Ang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikanlah terima berkatan bina azabna. Buat makan semua. Sambil-sambil tu kalau boleh subscribe guys, jangan lupa. Dah subscribe, jangan lupa tekan loceng. Jangan lupa like, follow, subscribe on your lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kan mamak tahan jangan keluar lu. Ajaan nak kau ni. Kenyang. Okey. Kenyang. Makanan mantap. Okey. Terima kasih Cik Angah. Alamak. Saya ni minta maaf. Bakar. Okay guys, selesai sudah kita untuk vlog. Okay, guys, settle vlog kita. Bidin, masuk sikit Bidin. Sini. Okay Bidin, mantap Bidin. Selesai. Kita dah settle masak. Kita dah settle semua settle kan. Kemas semua settle kan. Kemas. So Jangan lupa apa? Like, follow and share on Jola. Subscribe guys. Subscribe jangan lupa.